Oh, dengar tak? ASMR lah kononnya. Okey, kita nak buka sebab ada juga pembeli duk tanya, Ustazah satu kotak tu ada berapa? Okey, tengok ni. Ini yang asli ya. Pastikan asli baru beli. Memang kita kasih dengan plastik ni. Okey, dah buka dia. Lepas tu ada yang tanya, Ustazah berapa lama ni bertahan ni? Okey, letak sini jap. Berapa lama pula lah bertahan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan warna purple. Lepas kita buka. Dalamnya Masya Allah semua warna purple apa ni, tapi cantik lah. Dalam ni ada 10. Ada 10 sachet. So kalau nak konsum setiap hari kena beli 3 kotak lah. Dan kita memang ada tawaran kalau beli 3 kotak harga lain, kalau beli 5 kotak harga lain. Okey, jadi kalau nak cuba setiap hari selama 1 bulan, nak tengok perubahan, itu yang saya sarankan. Jadi beli 3 kotak, bolehlah setiap hari. Tapi kalau rasa macam nak penjimatan, boleh je minum 2 hari sekali. 2 hari sekali. Selang sehari lah kita minum. Jadi bolehlah tahan setengah bulan. Bukan setengah bulan. Boleh bertahan 20 hari lah. Kalau selang sehari sebab 10 kan. Jadi ikutlah cara masing-masing. Nak cepat, peringkat awal mungkin setiap hari. Lepas tu boleh jarakkan. Okey, apa sebenarnya kelebihan Choco Collagen by Ustazah Asma Haruni? Dan harganya Ustazah macam mahal je Ustazah. Awal mahal sangat Ustazah. Ni kan minuman je. Ini bukan minuman saja-saja ni. Bukan minum air coklat yang kita cakap kita panggil minuman, kita panggil lifestyle tu kan, pagi-pagi minum air coklat. Alah, kadang air coklat yang dekat kedai-kedai, dekat coffee shop tu ada yang satu cawan belah-belah ringgit satu, betul tak? Tapi sebab suasana kedai tu lah rasa mahal, dia jual lah air coklat tu mahal. Ini bukan semata-mata air coklat, tetapi adalah beauty drink dan healthy drink. Beauty and healthy drink. Sebab itu harganya agak pricey. Perasan tak? Mahal lah sikit. Tapi sangat berbaloi. Kerana ada 3 bahan yang sangat mahal. Semua bahan ni adalah bahan yang premium. Pertama, dalamnya ada collagen peptide solugel. Ini collagen sangat halus yang mana dia akan menyerap dengan kadar serapan yang sangat tinggi kepada tubuh badan kita. Yang kedua, dalamnya ada astaxanthin daripada agar laut yang mana dikenali sebagai antioksidan terkuat di dunia. Kemudian ada bahan ketiga namanya tomato, white tomato. White tomato ni yang saya nak cerita. Izinkan saya letak. Okey, ni white tomato. Nak cerita dalam ni ada white tomato ni. White tomato yang ada dalam Choco Collagen kita ni, ia adalah satu bahan semula jadi buah atau sayuran semula jadi yang mana di dalamnya ada bahan aktif yang boleh melawan kita panggil apa tu? Melanin. Dia boleh melawan melanin. Kenapa melanin ni macam mengamuk je nak keluar? Kan? Sebelum masuk umur 37, 36, 35, 38, kulit kita macam elok je. Bila masuk je umur 40, ya Allah, tiba-tiba muncul mendadak-dadak. Atas ni boleh jadi, kadang tepi-tepi mata ni, keliling mata, kadang dekat pipi. Macam mengejut je. Sebab apa? Bila umur kita dah 40 tahun ke atas, hormon estrogen sangat kurang dihasilkan. Dah menurun sangat dah. Bila hormon estrogen menurun, maka ketika itu melanin lebih banyak dihasilkan secara berlebihan. Dan white tomato extract yang kita masukkan dalam Choco Collagen kita ni, dia akan melawan penghasilan melanin. Dia akan stabilkan. Dia kontrol melanin tu. Melanin ni kita pun fikir melanin daripada mana? Melanin memang adalah satu bahan ataupun semula jadi macam kolagen juga ada dalam kulit kita kan. Cuma kolagen kita dah makin kurang aktif. Sebab itu kita perlukan minuman yang masukkan kolagen. Jadi sama juga dengan melanin. Memang itu adalah satu bahan semula jadi yang dah ada dalam diri kita, dalam kulit. Dan melanin ini kadang-kadang apabila dia sampai masa dia terhasil dengan berlebihan tanpa kawalan. Sebab apa? Hormon estrogen kita tadi itulah menurun, dia tak boleh nak kontrol. So insya-Allah dengan minuman white extract ni dia lawan pasangan melanin secara berlebihan. Kerana itulah insya-Allah kalau anda konsum dia setiap hari, setiap pagi ke, petang ke, malam ke, selama sebulan anda dah boleh nampak dah perubahan kepada kesihatan
Sebab ia juga bagus untuk kesihatan dalaman dan juga paling utama sebenarnya kita target untuk kulit lah. Produk kita sebenarnya beauty drink. Lepas tu baru healthy drink. Beauty dulu yang kita target. Dan cantik ini subjektif lah. Kita bukan cantik sebab cerah ke kulit tak ada masalah. Tak. Tapi kulit nampak fresh, nampak sihat walaupun masih ada jelagat. Walaupun ada jerawat tapi kulit tu nampak segar. InsyaAllah semoga bermanfaat pada diri anda minum ini sebagaimana saya dah merasai manfaatnya. Dapatkan segera Choco Collagen by Ustazah Asma Harun. Tekan link di bawah sekarang. Tekan.